Baru-baru ni Musti Polis tak setuju kuil dibina di sebelah masjid. Jadi kisah ni mengingatkan aku tentang tragedi Kampung Rawa pada 1998, yang di mana Malaysia masa tu dikejutkan dengan peristiwa yang boleh mengugatkan keharmonian kaum. Peristiwa ni terjadi di Kampung Rawa, Jelutong, Pulau Pinang, di mana penganut Hindu dan juga orang Melayu Islam saling buat rusuhan masa tu. Punca dia disebabkan kuil yang dibina berdekatan dengan masjid Kampung Rawa masa tu, di mana jarak dia hanyalah 20 meter. Jadi menimbulkan kurang selesa lah bagi penganut Hindu dan juga Melayu, yang mana bila kuil dibunyikan loceng ataupun keagamaan orang Hindu, dia mengganggu penduduk-penduduk Melayu, dan di mana azan dilakukan di masjid dan juga ceramah dilakukan di masjid, dia mengganggu pula penganut-penganut Hindu, dan menjadi puncanya yang kuil tu dibina atas tanah orang lain, dan pemilik tanah tu adalah warga Cina, yang di mana dia dah buat bantahan supaya kuil tu dirobohkan. Tapi bukannya kuil tu dirobohkan, malah diperbesarkan lagi. Jadi pada awal Januari 1998, penduduk-penduduk Kampung Rawa mereka hendak memorandum bantahan kepada kerajaan negeri. Tapi masa tu tak ada apa tindakan pun yang diambil. Jadi pada 13 Mac 1998, lepas saja solat Jumaat, jemaah masjid buat demonstrasi tanda protes untuk pihak kerajaan ambil tindakan terhadap kuil tersebut. Jadi selang saja 5 hari, pada 18 hari bulan, pihak kerajaan negeri memutuskan untuk memperkecilkan semula kuil itu kepada bentuk yang asal. Tapi penduduk Kampung Rawa dan juga jemaah masjid masa tu tak puas hati, sebab hanya perkecil tapi bukan yang pindah. Jadi sekali lagi mereka buat demokrasi dan minta pihak kerajaan untuk pindahkan kuil itu sebelum 27 hari bulan 3 1998. Jadi pihak kerajaan negeri masa tu mereka setuju untuk pindahkan kuil yang dibina secara haram ke tempat yang lain. Tapi keputusan ni tak diterima oleh penganut Hindu. Jadi pada 23 hari bulan Mac 1998, lebih 250 orang penganut Hindu berkumpul dekat Komta sebagai tanda protes dan bantahan di mana kuil tu akan disita. Jadi berpunca daripada situlah penganut-penganut Hindu dan juga orang Melayu mula memanggil geng-geng mereka di Rata Cerak, Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Mai pada tu 27 hari bulan untuk buat rusuhan besar-besaran. Jadi pada 26 hari bulan, masa tu orang Melayu dah mula berkumpul dah dekat Masjid Kampung Rawa, yang mai daripada Kelantan, Terengganu, Sabah, Perlis, Kot Diang, semua. Dan untuk penganut-penganut Hindu pula, mereka dah berkumpul dekat Line Road, dekat kaunter Majlis Pemandaran, di mana kat situ adalah tapak kuil baru yang pihak kerajaan negeri nak bina. Dan pada 26 hari bulan tu jugalah pihak kerajaan negeri dah mula pindahkan barang-barang yang berada dekat kuil tu ke tapak yang baru, yang mana dikawal ketat lah masa tu oleh pihak polis dan juga FRU, dan selesai pada jam 4 pagi. Dan keesokan harinya 27 Mac 1998, lepas saja solat Jumaat masa tu, lebih 5,000 orang Melayu berkumpul dekat Masjid Rawa dengan rasa masa tu memang tak puas hati dah, memang siap untuk bergaduh lah masa tu. Dan sebahagian daripada mereka berharap pergi ke road line tempat kuil baru yang dibina tu. Maka di situ terjadilah pergaduhan di antara penganut Hindu dan juga orang Melayu masa tu. Jadi pihak polis mengambil langkah keselamatan. Mereka terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk tangkap orang yang mulakan rusuh-rusuh tu lah. Jadi pada pukul 6 petang, pihak polis berjaya juga meleraikan pergaduhan dan persengketaan di antara penganut Hindu dan juga orang Melayu, dan lebih 140 orang ditangkap oleh pihak polis. Jadi disebabkan isu ni menarik perhatian pemimpin tertinggi negara masa tu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang masa tu turun juga ke Padang dan menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kedua-dua pihak bersetuju untuk berdamai, di mana kerajaan negeri memastikan kepada penganut Hindu untuk membina kuil yang baru untuk mereka, dan untuk orang Melayu pula dijaminkan untuk tidak akan ada gangguan ketika beribadah kat masjid. Jadi peristiwa ni memberi kita satu pengajaran di mana pentingnya toleransi dan saling menghormati di antara sesama kaum.